Dia sambal, santan, rebung. Ceritanya sebab rebung banyak lagi dapati ais, jadi kita buat sambal santan campur rebung. Mula kita tumis dulu bahan kisar. Ingat ya, 4 bahan je: bawang putih, bawang merah, cili padi hijau dengan belacan. Lepas tu jangan lupa santan lah. Lepas tu kita tumis sampai dia pecah minyak, sampai dia naik bau macam ni. Lepas tu masukkan pula pink. Lepas tu kita masukkan air biar sampai dia menggelegak ya. Nanti lepas tu kita kacau-kacau macam gini. Lepas tu kita akan masukkan pula santan. Dia lagi sedap kalau pekat santan tu. Ini saya guna dalam 2 kotak santan kecil. Kacau. Kita tengok kali ni, kali dia macam lebih coklat kan, sebab saya lebihkan belacan. Kat ni yang special kita masukkan rebung ya. Okay, kacau satu rumah memang dah kuat bau dengan bau belacan dia tu, bau rebung dia. Lepas tu perasakan sikit dengan Ajinomoto. Lepas tu biar kita masak sampai dia menggelegak macam ni. Korang suka belacan boleh kurangkan belacan tapi kali dia akan jadi light lah cair. Ini kalau makan dengan ayam goreng pun sedap. Ni kita buatkan dia macam kuah, tapi sebenarnya pedas. Siapa tak makan pedas jangan ambil banyak sangat lah. Nampak hasil dia berbeza sikit ya. Sebab lighting tu pun penting juga. Lepas tu kita ambil daripada angle tepi sikit, pusing sikit pinggan tu. Hati-hati jangan pecah ya. Tapi siapa yang memang suka benda berlemak, ada pedas-pedas, memang sesuai buat sambal santan ni lah. Ni angle lain. Senang kan? Selamat cuba.